terbang rendah atas bendang. Fikri terus tarik langsir, terus baring, tak berani dah nak jenguk. Lama-lama Azri rasa rumah tu makin lain macam. Kalau lepas maghrib je, dalam rumah tu rasa macam berangin. Nak tidur pun selalu dengar bunyi orang ketuk dinding. Kadang bunyi kerusi bergoyang dekat ruang tamu bergerak sendiri. Ijat pernah tanya orang kampung. Orang kampung cakap bendang tu dulu memang tempat orang kampung buat kenduri ritual minta hujan. Ada yang kata kawasan tu tempat makhluk halus berkumpul kalau air surut. Lepas 3 bulan duduk situ, masing-masing tak tahan. Azri makin kurus sebab tak lena tidur. Hadi selalu mimpi orang panggil nama dia dekat tepi bendang. Fikri paling teruk, demam tak gebah-gebah sampai badan dia berbintat merah. Satu malam tu Azri dengar bunyi bising dekat benteng belakang. Tapi suaranya pelik, bunyi orang menyanyi. Suara garau berselang-seli dengan bunyi budak kecil. Azri tak fikir panjang, dia kejut Hadi dengan Fikri. Semua dengar dan semua terdiam. Esok pagi Azri dengan geng terus belah, tinggalkan rumah tu macam tu je. Ijat pun ikut pindah balik rumah mak dia dekat kampung lain. Rumah arwah Atuk Ijat tu sampai sekarang kosong. Orang kampung cakap kalau lalu bendang tu malam-malam, kadang-kadang nampak kelibat orang duduk berbaris tepi benteng. Tak ada siapa berani nak sewa lagi lepas tu. Masa umur Azri 21 tahun, dia pindah duduk rumah sewa lain pula. Kali ni rumah teres dekat ujung taman. Rumah ni Azri sewa dengan Ijat dengan Hadi. Sebab masa tu diorang kerja kilang yang sama. Rumah lama diorang dah seram, tapi masa tu Azri fikir dah tak adalah gangguan pelik. Rupanya dia silap. Lorong belakang rumah tu gelap, cuma lampu tiang hujung-hujung lorong je. Malam-malam kalau Azri balik kerja shift malam, dia lalu lorong tu sorang-sorang. Awal-awal tak ada apalah, tapi masuk minggu ketiga, Azri dah start rasa tak sedap. Masa tengah jalan, bunyi tapak kaki sendiri dengar lain macam. Bunyi tapak kaki macam bertambah, pap 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 pap. Padahal dia jalan seorang. Kalau berhenti, bunyi tu berhenti juga. Satu malam tu Azri balik kerja seorang-seorang. Ijat dengan Hadi kerja siang. Azri lalu lorong tu, tiba-tiba bau wangi, bau bunga kemboja. Lepas tu bau hanyir, angin sejuk semacam. Padahal malam tu tak hujan. Azri jalan cepat-cepat, tapi rasa macam ada benda lain jalan rapat dekat belakang dia. Sampai depan pintu, Azri rasa macam ada orang berdiri dekat tepi pagar lorong. Dia tak toleh, terus masuk rumah, kunci pintu. Esoknya Ijat pula cerita masa dia buang sampah dekat lorong belakang, dia nampak macam kain putih tersangkut dekat pokok pisang hujung lorong. Padahal situ tak ada orang tanam pisang pun.